Orang yang rajin baca 40 hari berturut-turut sampai istiqamah, dia tak ada tekanan, dia tak ada pressure, dia tak ada stres. Semua okey dalam hidup dia. Mainlah macam nak ujian pun dia akan smart dalam hidup. Saya diminta untuk mengijazahkan iaitu 2 ayat yang terakhir daripada surah Taubah. Lama dah orang tak minta ni, saya ijazahkan kepada semua yang ada yang masih belum dapat, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Baca nak tidur malam 11 kali. Kelebihan dia besar. Kita tidur tak cukup pun akan dicukup. Kalau kita jenis tidur selaja akan cukup, akan mengurangkan tidur kita. Itu kelebihan baca laqad ja'akum. Kalau kita makin kadang kita rasa tak lara, letih, baca laqad ja'akum tidur 11 kali. Kita akan makin segar. Sebab laqad ja'akum ni dia umpama macam ni. Bila mana kita nak format komputer, jadi kita kena buang virus dulu, buang antivirus. Begitulah laqad ja'akum ni, dia buang virus. Penyakit dalaman kita akan dibuang dengan baca laqad ja'akum. Penyakit zahir kita, penyakit hati kita semua dibuang. Lepas dia buang, barulah dia